Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah memberi peluang kepada kita dan taufik kepada kita untuk kita mempelajari dan menunaikan kewajipan untuk kita mengenal dan memahami ayat-ayat Al-Quran, iaitu salah satu caranya adalah dengan kita mempelajari bahasa Arab. Sekurang-kurangnya kita mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Mungkin kita tak boleh lah kita nak belajar bahasa Arab secara berkomunikasi, sebab itu mengambil masa yang lama dan perlukan praktis yang banyak. Akan tetapi sekurang-kurangnya kita belajar Quran ni, supaya kita boleh bila kita baca Quran itu, kita faham apa yang kita baca. Jadi sebelum kita sambung kepada ayat 32 untuk malam ini, kita ulang kaji ayat-ayat yang lepas daripada ayat 30. Saya bacakan, anda tarjim ya. Tarjim maksudnya terjemah. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dan apabila telah berkata Tuhan kamu kepada para kepada malaikat, malaikat, Okey. Apabila wa itu ada dua makna Boleh ada juga ulama yang mengatakan ingatlah. Daripada segi bahasa dan ketika, betul. Tetapi daripada tafsir kata iz itu bermaksud udkur. Maknanya ingatlah. Dan ketika telah berkata Tuhan engkau kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. sesungguhnya aku menjadikan di bumi dan kebun sebelumnya Khalifah. Khalifah wakil. Ganti peganti. Ganti. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. telah berkata oleh mereka, adakah Engkau hendak menjadikan di dalamnya orang yang merosakkan kerosakan di dalamnya Wa yasfikud dima. dan menumpahkan darah-darah Numpahkan darah-darah. Dia ni jamak, numpahkan darah-darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. sedang kami sentiasa tasbih dan memuji dan memuji engkau kami menyucikan namamu. dan menyucikan dan kami mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. dia berfirman, telah berkata sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okay, ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia telah mengajar Ajar akan ada nama-nama kesemuanya. Kemudian Thumma 'aradahum 'alal malaikah. kemudian telah telah mempersembahkan ke atas para malaikat. Wa qala anbi'uni bi asma'i haula. Maka dia sebutkan akan aku dengan nama-nama Haula itu semua. ini semua. Ini Haula dekat ini semua. In kuntum shadiqin. Jika kamu orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar.
Okey. Hari ni ayat 32, 33 dan kita cuba 34. 32 sampai 34. Sebab tak banyak kalimah baru, banyak yang kita dah tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 32. Ya. Dia di kelas. Dia di kelas dah Nak duduk dengan Didi. Okey, jom. Okey. Qalu apa qalu? Mereka telah berkata. Mereka telah berkata. Okey, subhanaka. Ka tu engkau. Subhan itu yang kita nak belajar kalimah subhan. Adalah untuk isim dia maksud maha suci. Maha suci. Subhan. Dia dalam bentuk mubalaghah. Mubalaghah dia maksudnya ekstrim, bersangatan. Kan kerana ada tambahan alif nun di hujungnya macam Quran, Ju'an, Rahman. Maknanya maha suci. Sangat suci. Kata dasar ini kita dah lihat dah sebelum ni, sabbaha, yang bermaksudnya berenang, berguling gerapan, melakukan rutin harian, timbul, berkelana jauh, pergerakan cepat, memuji dan mengagungkan, memuji agungkan, mulia, menyatakan bersihnya Allah daripada sifat yang tidak layak baginya. Itu subhan. Jadi sebelum ni kita dah lihat sabbaha. Sabbaha adalah perbuatan dia melakukan tasbih itu. Dia melakukan perbuatan menyucikan Allah itu. Jadi subhan pula adalah apa yang kita kata bila kita melakukan tasbih itu, kita kata subhanallah ataupun subhanaka. Subhanallah ataupun subhanaka. Bila kita bercakap terus kepada Allah, kata maha suci engkau, subhanaka. Kalau maha suci Allah, subhanallah. Okey. Kemudian la ni tidak ke jangan? Tidak Tidaklah. La ilma lana. La ilma lana. Ilma dalam bentuk isim maksud ilmu. Tiada ilmu. La ilma maknanya tiada. Tak apa, biar. Tiada ilmu. La ilma lana bagi kami. Tiada ilmu bagi. La ilma lana bagi kami. Jadi ilma ni macam kita lah, kita tukar kepada ilmu kan. Ilmu. Apa? Nak apa? Sorry gangguan teknikal betul. Okay. La ilma lana. Ilma. Jadi ilma ni kita dah banyaklah daripada kata dasar alif lam mim itu. Yang maksud tanda dicipta dunia ilmu. Jadi kita dah lihat alamin, al-alam, yang alamuna, mereka mengetahui, ta'lamuna, kamu mengetahui, alim mengetahui. Itu alim tu bila ada ya tu selalunya sifat. A'lam aku mengetahui ataupun aku lebih mengetahui. Allama dia mengajar. Mengajar. Allama ada sabdu pada huruf lam itu. Kemudian ilma ilmu. Jadi apabila para malaikat kata qalu subhanaka la ilma lana. Tidak ada ilmu bagi kami. Kami tak ada ilmu. Lana tu mungkin boleh bermaksud milik juga. Jadi kami tidak memiliki ilmu. Illa melainkan ma apa alamta. Alama kita dah belajar dah. Jadi bila ditambah dengan ta tu merujuk kepada anta. Anta. Iaitu alamta. Alamta engkau mengajar kami, untuk mengajar na tambah dengan na kami. Engkau mengajar kami. Alamta na. Alamta. Jadi kita kena ingatlah lepas tu ada ta. Alamta engkau mengajar.
Kalau aku mengajar, Alam siapa tu. yang tahu? Alam tu. Alam tu. Alam tu. Kalau engkau telah mengajar, kamu telah mengajar, Alam tu. alam tum. Kamu. Alam tum. Kalau kami telah mengajar, Alam na. alamna. Kalau kamu berdua telah mengajar, Alam tu ma. alam tuma. Alam tuma. Alam tu. Bukan kuma, tuma. Dua. Baik. Jadi ayat ini Allah berkatanya para malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat itu telah berkata ataupun mereka telah berkata, Maha suci engkau. Tidaklah ada ilmu milik kami, tidak ada ilmu pada kami, melainkan apa yang engkau telah ajar kepada kami. Kemudian mereka memuji lagi, innaka antal alimul hakim. Innaka anta al-alim al-hakim. Innaka maksudnya Sesungguhnya engkau. merujuk kepada Allah. Allah. innaka anta. Engkau. Innaka anta. Allah lagi. Allah lagi. Maksudnya engkau. Kenapa ulang? Innaka tu dah ada engkau dah. Kenapa ada anta? Ha? Penegasan. Dua kali engkau. Penegasan, penekanan. Ya. Dan juga maksudnya eksklusif pun ia juga eksklusif. Maknanya hanya engkau. Ada penekanan dan juga maknanya hanya, itu sebab kita penekanan kat situ mengatakan hanya engkau saja al-alim al-hakim. Al-alim apa? Maha mengetahui. Maha mengetahui. Al-hakim, al-hakim hantar masuk engkau. Al-hakim ada tambah alif lam itu maknanya maha bijaksana. Hakim itu maksudnya bijaksana. Daripada kata dasar hakama, yang masuk menahan, menjalankan kuasa, memberi arahan, memberi keputusan, menghakimi, menjadi. Sini dia bila tafsir itu dia banyaklah. Maknanya Allah bijaksana, Allah juga yang memberikan hukum. Maksudnya daripada segi tafsirnya adalah apa-apa saja yang Allah buat adalah dia maha bijaksana. Kenapa Allah bijaksana? Kerana dia maha mengetahui dan kerana itu dia maha bijaksana. Apa-apa saja yang Allah buat adalah atas kebijaksanaan dia. Maka kerana itu kita kena redha dengan apa yang Allah lakukan. Kita mungkin tak nampak di mana kebijaksanaannya. Kita tak nampak bagaimana bagusnya kalau ada, contohnya ada tsunami ke sampai kena dekat Aceh ramai mati. Kita tak tahu. Tetapi kita tahu bahawa itu apabila perancangan Allah, maka perancangan Allah mestilah bijaksana. Jadi dari dasar hakama ni jadilah hakim, mahkamah, hukum, dan lain-lain lagi. Banyaklah digunakan di dalam Quran yang selalunya membawa maksud tentang hukum lah, tentang hukum. Semua ni hukam, hikmah ni bijaksana lah, hikmah. Satu kita kata yang ini mesti ada hikmah di sebaliknya. Maknanya kita kata mesti ada kebijaksanaan Allah yang menyebabkan perkara ini berlaku. Okey, jadi daripada sini dah 57% daripada ayat Quran kita dah tahu. Lebih kurang lah 57%. Ataupun 44,424. Baik, kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Kita lihat yang pertama. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Qala, dia telah berkata. Siapa yang berkata tu? Allah. Allah. Okey. Ya Adama. Adama tu apa nama Nabi Adam. Ya itu adalah dipanggil harfu nida. Harfu nida ni kata panggilan. Kan? Ya Muhammad. Ya Kasim. Cuma yang ini ya alif asalnya adalah ya alif. Tetapi di dalam Quran resam Uthmani
dipendekkan, dicampurkan, digabungkan dengan ya adama tu, maka ya itu diberikan tanda alif kecil. Sebenarnya dia ya alif, ya wahai. Maksudnya wahai. Ambil adalah fi'il amar, kata arahan yang maksud engkau beritahulah. Ambil. Beritahu kepada siapa? Ambil hum, kepada para malaikat tu. Ambil hum. Ambil ini daripada kata dasar kita dah lihatlah, naba hamzah, naba alif ataupun naba hamzah, yang bermaksud bersifat tinggi, memberitahu, menjelaskan, bercakap dengan suara yang senyap. Nabi datang maklumat, penerangan, berita, cerita dan lain-lain. Kata dasar ini banyak digunakan di dalam Quran. Jadi kita dah jumpa dah kata dasar ini. Ambi'u, kata arahan juga, tetapi kepada ramai orang. Kamu beritahulah. Ambil maknanya seorang saja engkau beritahu, kerana cakap kepada Nabi Adam. Nabi Adam. Apabila para malaikat tak boleh nak jawab, maka maka Allah bagi tahu kepada Nabi Adam untuk beritahu kepada mereka. Bagi tahu apa? Bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Dengan nama-nama mereka. Saya dah cerita dah 2 minggu yang lepas. Ada beberapa tafsiran kepada ayat ini. Salah satu tafsirannya merujuk kepada hum. Hum itu adalah merujuk kepada makhluk yang bernyawa. Jadi merujuk kepada siapa ni? Jadi salah satu pendapat yang saya suka adalah merujuk kepada kita inilah. Maknanya roh kita. Waktu di alam arwah dulu, sebelum kita dilahirkan ke dunia. Okey. Falamma, maka apabila, maknanya terus. Fa itu maknanya terus. Maksudnya tidaklah mengambil masa. Allah mengambil masa, Nabi Adam itu mengambil masa nak fikir. Kalau thumma, lama masa dia. Jadi apabila Allah bagi tahu, digunakan perkataan fa, makanya teruslah Nabi Adam memberitahu. Falama amba'a. Tadi ambil, ini amba'a. Dalam bentuk fi'il madhi yang maksud dia telah beritahu. Daripada kata dasar yang sama juga tadi, naba'a. Jadi dia ubah harakat saja. Kalau ambil, maksudnya engkau beritahu. Kalau amba'a, dia telah beritahu. Jadi kita kena perhatikan harakat-harakat yang digunakan, kerana kalau bertukar harakat maka dia akan menukar makna. Falamma amba'ahum, apabila dia telah memberitahu kepada mereka, bi asma'ihim, sama juga dengan nama-nama mereka, apa yang qala, dia telah berkata. Siapakah yang berkata di sini? Allah. Allah telah berkata. Alam, tidakkah? Itu adalah istifham, tanya soalan. Apakah tidak? Bukankah tidak? Jadi tu maknanya qala tidak, ataupun kita pendekkan, kita kata tidakkah? Qala tidakkah? Aku tahu. Aku cakap. Aku berkata. Aku cakap. Daripada kata dasar kita dah banyak kali jumpa qaf wa lam, iaitu berkata. Jadi kita dah lupa banyak jenis dah. Kali ini kali yang kelima. Yaqulu, dia berkata. Qila, dikatakan. Qalu, mereka telah berkata. Yaquluna, mereka berkata. Dan sekarang kita jumpa aqul. Alam aqul. Qala alam aqul lakum, kepada kamu semua. Inni, sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui, ghaibas samawati wal ard. Apa dia ghaibas samawati wal ard? Rahsia langit-langit dan bumi. Apa dia? Rahsia langit-langit dan bumi.
Bukan rahsia. Itu kalau rahsia sir. Right. Baik. Right. Perkara gaib. Perkara gaib yang di langit-langit Dan di dan di bumi. bumi. Kan? Aku yang tahu perkara-perkara gaib yang di langit-langit dan di bumi. Dan di bumi. Kan? Oh la alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku tahu kerana Allah bagi tahu bahawa dia tahu apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Jadi antara perkara gaib adalah apa yang akan berlaku. Jadi malaikat kata mereka ni akan menumpahkan darah lah, akan buat kerosakan lah. Jadi Allah kata aku tahu apa yang akan berlaku. Itu pun termasuk perkara gaib juga. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa a'lamu, dan aku mengetahui ma apa tubduna. Beduna. Jadi tubduna dalam bentuk fi'il mudhari' jamak yang bermaksud kamu menzahirkan, kamu melahirkan, kamu menampakkan. Daripada kata dasar ba dal waw yang bermaksud menjadi jelas, nyata, muncul, kelihatan baik, pandangan dangkal, nampaknya pada pemikiran pertama, penghakiman yang tidak matang, tinggal di padang pasir, sebab itu ada badui tu kan. Daripada sini jadi badui jugalah. Daripada kata dasar inilah kalimah serti badui, kerana badui ni orang yang duduk di padang pasir. Kerana itu mereka panggil badui. Dan padang pasir itu dipanggil badui kerana dia jelas kan, bila dia open kan. Maksudnya boleh nampak hujung sampai ke hujung sana selagi mata kita nampak. Kan? Jadi tu beduna itu adalah kamu menzahirkan, kamu tak sorok, kamu menampakkan. Wa ma kuntum taktumun. Taktumuna pula dalam bentuk fi'il mudhari' jamak yang bermaksud kamu menyembunyikan. Kamu menyembunyikan, katama. Daripada kata dasar kaf ta mim yang maksud menyembunyikan, menahan kemarahan, simpan semula bukti itu, pegang. Dan digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Quran. Banyak jugalah. Kalau kita lihat ayat ni daripada mula, maka kita tahulah, kita tahu kisah apa yang berlaku di antara Nabi Adam, Allah dan juga para malaikat itu. Jadi Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah telah berkata, wahai Nabi Adam, beritahu kepada mereka dengan nama-nama mereka. Alamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka apabila amba'ahum, dia telah beritahu kepada mereka dengan nama mereka. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Dia berkata, apakah tidak aku berkata kepada engkamu, sesungguhnya aku mengetahui perkara gaib yang di langit-langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi dia berkata ni kepada Allah ni berkata kepada siapa? Dia dah. Kamu pada malaikat. Kepada malaikat, bukan Nabi Malaikat. Adam. Tapi persoalan pula, malaikat ada sembunyi apa-apa ke? Dia dah makhluk. Manusia. Malaikat makhluk yang taat kepada Allah ada sembunyi apa-apa ke? I think itu jam ada iblis dekat situ kan, dia nak tunjukkan sifat iblis Yes, yang yes. Okey. Itu jawapan dia. Maknanya dia merujuk, Allah merujuk kepada iblis. Malaikat yang lain-lain tidaklah menyembunyikan apa-apa, kan? Akan tetapi iblis itu ada sembunyikan. Kan? Dia sembunyikan perasaan geram dia, menyampah dia, dengki dia, kufur dia, kan? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula dengki kepada Nabi Adam dan kerana itu dia melakukan kufur. Jadi buktinya, tapi dia tak tunjukkan kekufuran dia tu. Maka kerana itu Allah kata
Allah bagi ujian kepada mereka. Allah beri arahan kepada mereka. Apa dia? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Qulna bermaksud kami telah berkata. Dan ingatlah, wa idh ingatlah, dan ingatlah qulna ketika kami berkata. Qulna kerana dia tambah dengan na tu maknanya kami telah berkata. Jadi kita dah jumpa dah. Kalau tadi kita jumpa akul. Sekarang kita berjumpa qulna. Kami telah berkata. Ustaz, yang is akul tu fi'il madhi Ya. atau fi'il madhi? Okay. Tak, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari. Kalau madhi kultu Qultu. okay. So kalau Jadi dia dalam bentuk majzum lah. Dia dalam bentuk majzum akul. Kerana dia sebelum tu lam. Kalau sebelum tu la, lam, laisa, dia kena dia matikan. pasal ada lam. Okay. Mana ada lam tu dia jadi dia matikan. Okay. Contohnya la taghdab, jangan marah. La taghdab. Kalau kita berkata anta taghdabu, dia ada harakat kat hujung, tetapi apabila ada la, ada lam, ada laisa, dia bentuk dipanggil fi'il majzum. La taghdab, la taqul, Matikan. dia matikan. So kalau Dia matikan mudhari'. Dia matikan mudhari' itu. Itu maknanya So kalau I nak bilang aku katakan without the lam, aqulu. Aqulu. Is it? Yes. Okay. Aqulu. Lam dengan dhamma saja. Aqulu. Ya. Aku mengatakan. Aku kata. Aku kata. Okay. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yes, aku kali. Ya. Okay. Aku katakan. Wa idh qulna, maka ingatlah ketika kami telah berkata lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu, kalau kita tak sambung lah. Kalau kita sambung lil malaikatis judu. Tapi kalau kita ambil daripada dia usjudu. Usjudu ni adalah daripada fi'il amar jamak. Usjudu maknanya daripada usjud, yang bermaksud kamu sujudlah. Maknanya arahan kepada para malaikat untuk sujud. Daripada kata dasar sajada, yang bermaksud merendah diri, mengikut arahan, menyembah. Ini kita gunakan menyembah lah di sini. Sujud, menjatuhkan diri ke tanah, merendahkan kepala, memberi hormat. Semua ni boleh terpakai. Kita sudah biasa dengan kalimah sujud, dan kata dasarnya datang kalimah masjid, sejadah, sajdah, dan lain-lain lagi, dan banyak digunakan di dalam Al-Quran. Jadi usjudu li Adama, kepada Nabi Adam. Jadi Allah beritahu kepada para malaikat untuk sujud. Yang ini pun menjadi perbincangan. Kecoh lah. Kecoh. Sampaikan ada orang jadi sesat macam ni juga. Kadang orang jadi sesat daripada ayat ini. Macam mana jadi sesat? Dia kata iman iblis itu lebih tinggi daripada iman kita, daripada iman para malaikat. Iman iblis lebih tinggi daripada iman para malaikat, kerana iblis tak mau sujud kan. Kerana maknanya tinggi sangat dia punya tauhid itu sampai tak mau sujud kepada makhluk lain. Faham tak? Pernah dengar tak? Tu orang tak betul tu cakap macam gitu. Memang tak betul lah. Memang tak betul. Tetapi ada satu pemahaman, ada satu pemahaman yang sebegitu, yang sampai mengatakan iblis ni dia beriman, dia hanya menjalankan tugas dia saja, menjalankan tugas dia tak salah, imannya tinggi, sampaikan saya dulu pernah jumpa zaman-zaman tarikat dululah, dia panggil iblis ni big brother. Kami tengah sembang ni, dia kata big brother. Kejap aku tanya big brother. Tanya iblis. Dia tanya iblis, kenapa? Sebab pada dia iblis itu tak salah. Iblis tu iman yang tinggi.
Padahal kita katakan apabila sujud itu adalah sujud. Jadi ada tafsiran yang mengatakan dua pecah lah. Ada yang mengatakan sujud memang sujud betul. Ada yang mengatakan bukanlah sujud betul, dia hormat saja. Kan? Jadi yang kata hormat itu adalah untuk cover lah. Kan? Sedangkan di dalam ayat ni maknanya dengan jelas mengatakan sujud memang sujud betul lah. Seperti kita sujud di dalam solat itu. Kerana itu saja yang kita faham. Tetapi ada orang kata itu sebagai tunduk hormat. Bukannya sujud betul-betul. Akan tetapi kita lihat siapa yang suruh sujud ni? Itu jawapan dia. Siapa yang suruh sujud ni? Allah suruh sujud. Bukannya kamu sengaja sujud sendiri, Allah suruh sujud. Jadi maknanya kita sujud itu kerana Allah suruh sujud. Allah suruh sujud. Dan memang Allah ni apabila dia suruh sujud adalah apabila benda itu adalah sesuatu benda yang terjadinya, benda yang hebat. Terjadinya benda yang kita sujud itu pun bukannya kita sujud kepada Nabi Adam. Malaikat bukan sujud kepada Nabi Adam tu ke Tuhan. Kerana hebatnya Allah menjadikan Nabi Adam itu. Tunduk sujud kerana Allah, bukan kerana Nabi Adam. Tapi ayat atas tu tulis li Adam. Ya. Kepada Nabi Adam maknanya mengarah kepada Nabi Adam kerana apa? Kerana Allah. Sujud Li kepada Adam. Nabi Adam Ayat tetapi atas. kerana apa? Kerana Allah. Kerana hebatnya Allah menjadikan Nabi Adam itu. Boleh faham? Kan? Ada tak kemungkinan yang sujud ni sujud macam you bilang tadi, sujud ni kerana Allah yang menjadikan Adam, bukan sujud pada Nabi Adam, sujud pada aku yang menjadikan Adam. Kehebatan aku yang menjadikan Adam. Yes. Atau actually Betul. Dia dalam surah Al-A'raf dia bagi tahu Allah bukannya tiba-tiba suruh sujud bila dah tunjuk jadi kejadian ni. Di dalam surah Al-A'raf dia bagi tahu Allah dah bagi tahu siap-siap dah nanti kamu akan aku suruh sujud. Kan? Bukan dia tiba-tiba terkejut sujud kan. Allah kata aku nak jadikan dalam cerita dalam kisah ini dia kena dibaca dengan sebab cerita ni disebut dalam 4 tempat yang banyaknya dalam surah Baqarah dan juga surah A'raf. Jadi bila compilekan cerita tu maknanya kita tahu bahawa sebelum Allah menjadikan Nabi Adam pun Allah dah beritahu yang dia akan menjadikan Nabi Adam. Dan apabila aku jadikan dia, kamu kena sujud kepada dia. Allah dah bagi tahu dah. Kan? Jadi, benda ni adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya Allah tiba-tiba suruh. Allah dah bagi tahu awal-awal dah. Kan? Maknanya kerana sujud itu adalah kerana kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Adam. Kan? Saya cerita ni supaya tidak menjadi satu isu yang menyebabkan anda ditipu oleh kumpulan-kumpulan yang sampai mengatakan Iblis itu tinggi tauhid dia, tinggi iman dia. Jangan. Kan? Mungkin Tapi Ustaz, yang saya dengar tu macam orang cakap Iblis ni memang pandai lah di kalangan malaikat tu, dia yang paling macam power lah, bijaksana yang saya pernah dengar lah. dia memang hebat. Dia memang hebat. Dia memang hebat. Dia makhluk macam kita, jin dan juga manusia. Akan tetapi dia telah banyak melakukan ibadah, dia telah banyak ilmu sampai dia diangkat kedudukannya boleh duduk bersama dengan para malaikat. So maknanya hebat sungguh lah. Hebat sungguh. Dia mendapat satu kehormatan yang tinggi. Memang dia macam ni. Katakan dekat office awak ada seorang yang kerja, dah lama dia kerja. Jadi dia kerja daripada kerja dia bawah, daripada pion, kemudian jadi kerani, kemudian jadi pegawai, kemudian jadi manager, kemudian akhir sekali dia jadi vice president of the company. Maknanya dia naik. Tetapi tiba-tiba ketua tuan punya syarikat kata dia bawa anak saudara dia. Mr. Vice President. Okay, this is Vice President. Mr. Vice President Iblis. Ini Adam. Dia nanti akan jadi presiden syarikat ini. Tiba-tiba saja orang yang baru datang, yang tak baru muda lagi, dinaikkan pangkat atas daripada dia. Apa perasaan Pakcik Iblis ni tadi?
Kan? Pakcik Iblis ni mesti marah. Jadi kita understand kan kenapa dia marah kan. Kita understand, kita understand. Memanglah perbuatannya itu salah, tetapi kita understand. Kan? Kerana dia telah kerja lama di syarikat itu. Dia telah mendapat kedudukan yang tinggi. Dia kedudukan nombor 2 kepada Allah saja. Kepada Presiden. Belakang owner syarikat bangkitkan seorang kan, sebagai Presiden. Atas lagi daripada dia. Tentulah dia marah. Tentulah dia dengki. Tentulah dia tak puas hati. Itulah yang dia simpan. Baik. Kemudian apabila arahan tu diberikan pada malaikat, malaikat ini taat. Fasajadu illa iblis. Fa. Apabila kita lihat perkataan fa, maksudnya terus. Terus. Fasajadu. Sajadu. Mereka sujud. Sajadu maksud mereka telah sujud. Kalau yasjuduna mereka sujud. Ini sajadu mereka telah sujud. Kerana cerita ni cerita dulu kan. Daripada kata dasar sajadah juga sama juga tadi. Jadi usjudu, sujud kamu sujudlah. Sajadu mereka telah sujud. Illa melainkan iblis. Iblis dalam bentuk isim. Yang ini tak ada kata dasar, iblis. Dia gunakan 11 kali di dalam Al-Quran. Illa iblis. Ada juga yang bagi kata dasar, maknanya yang hilang harapan macam tu kan. Tetapi dia nama-nama ni dia sepatutnya kita maintain sebagai nama khas. Macam saya dulu tanya ustaz saya, Malik yang jaga neraka tu kan. Saya kata itu daripada Malik ke mim lam kaf ke? Kata tak, itu nama dia lah. Nama dia Malik. Nama dia Malik. Macam iblis ni pula iblis lah. Iblis. Itu nama iblis. Fasajadu illa iblis. Kan? Maka mereka semua sujud melainkan iblis. Kan? Iblis ni nama kepada satu entiti. Kan? Satu entiti kan? Yang saya ada cerita ke? Maknanya Yahudi panggil dia Harith, Kristian panggil dia Azazil, dan kemudian Islam panggil dia Iblis. Orang yang sama je. Orang yang sama. Jadi aba wastakbara. Aba dia aba dan dia istakbara. Aba itu bermaksud enggan. Dia telah enggan. Silap ni, dia telah enggan. Aba wastakbara. Sekejap 292. Aba ni fi'il. Apa dia? Aba ni fi'il tu. Perbuatan enggan. Perbuatan. Kejap saya nak betulkan. Kalau tak saya terlupa 292. Dia telah enggan. Tadi Ustaz bilang iblis ni tak ada root word ni. Tak ada. Saya terpandang Laisa, Lam Yasin. Yang Laisa? tidak. Ha? Laisa kan makna dia not, don't, so not. Bukan. Oh bukan Bukan. Dia ada yang pendapat katakan dia ada kata dasar, tetapi sebaiknya tidak kita ni. Maknanya tapi bukan Laisa lah. Laisa tu tidak. Baru terpandang. Tak ada kena-mengena. Okay, sorry. Aba maksud dia enggan. Dia enggan untuk ikut arahan. Dia enggan untuk sujud. Dia enggan untuk taat. Kenapa apa? Kerana apa? Wastakbara, istakbara. Maksudnya dia telah sombong. Istakbara, dia telah sombong. Ini pun saya tertinggal. Dia telah sombong. Saya betulkan dalam nota. Dia telah sombong. Maknanya dia kenapa, apa maksud sombong? Nanti kita lihat apa maksud sombong. Kenapa kita panggil sombong? Sorry, apa tadi Ustaz? Enggan. Telah enggan. Dia telah enggan. Daripada kata dasar kabara yang masuk keras, besar, hebat, membesar. Daripada kata dasar ni saya dengar Allahu Akbar, takbir, takbiratul ihram, takbur, kibir dan lain-lain lagi. Banyaklah digunakan di dalam Al-Quran. Jadi daripada segi etimologi dia, kenapa orang daripada takbur? Kerana dia rasa diri dia besar. Diri dia besar. Kerana mana lagi besar daripada orang lain, lagi tinggi daripada orang lain,
lagi penting daripada orang lain. Kan? Tetapi dalam ayat ni dia gunakan wazan ke-10, istaf'ala. Istaf'ala. Bila dia tambah is itu, dia ada satu lagi maksud, tapi ini tafsir, ini maknanya deeper meaning lah. Maksudnya dia cuba menjadi besar. Dia sangka diri dia besar. Contohnya macam kita solat istisqa. Kita cuba untuk minta air daripada Allah. Maknanya istakbara ni adalah orang yang perasan dia besar. Ada orang takabur, dia membesarkan diri dia. Mungkin ada sebab untuk dia membesarkan diri dia. Tetapi apabila Allah gunakan istakbara, bermaksud dia perasan sombong. Dia perasan dia besar. Jadi dia wastakbara. Dia enggan dan dia perasan diri dia besar. Wa kana minal kafirin. Kana yakunu. Kana yakunu tu kita dah lihat dah kuntum tu apa semua tu. Jadi bila kana ni untuk seorang kita baru jumpa kali ini, yang bermaksud adalah ia, adalah dia, adalah ia. Yang maksud terjadi kan. Yang kita dah lihat dah kanu adalah mereka, adapun mereka, adalah mereka. Kuntum adalah kamu, kana adalah dia. Dan juga kana ni digunakan daripada segi maksudnya apabila benda itu telah berlaku dulu tetapi dia berterusan berlaku. Bukannya dia sekali saja wa kana minal kafir, dan adalah dia itu daripada orang yang kafir. Maksudnya dia bukan baru jadi kafir ni. Dia bukan baru jadi kafir. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia daripada dulu lagi. Ini tafsir Ini tafsir. Dan daripada dulu lagi dia ini sebenarnya orang yang kafir. Kan? Cuma dia memang dia menyembunyikan saja. Kan? Kana ni pun fi'il madhi Ustaz. Ya, kana ni fi'il madhi. Kalau dia ni fi'il tu akunu yakunu. Kalau dia fi'il mudhari' yakunu. Yakunu. Okey. Jadi okey. Dia wa kana minal kafirin, adalah dia itu daripada dulu lagi. Kan? Orang yang daripada galakkan orang-orang yang kafir. Jadi saya terjemah balik lihat nota, betulkan nota anda Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Dan ingatlah ketika kami telah berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka telah sujud melainkan iblis. Seko tu je tak mau sujud. Aba wastakbara. Dia telah enggan dan dia telah sombong. Wa kana minal kafirin. Dan adalah dia daripada golongan orang-orang yang kufur. Daripada golongan orang yang kufur. Ada pula orang tanya soalan ataupun berhujah lah. Ayat atas tu kata wa idh qulna lil malaikati isjudu. Arahan ini bukankah kepada para malaikat? Jadi kalau iblis tak sujud, tak salah lah kan? Pening. Arahan kepada malaikat. Jadi iblis bukan malaikat, jadi dia tak sujud tak salah lah. Bukan aku tak malaikat, aku bukan malaikat. Malaikat ni macam mana nak jawab? Ada juga yang hujah macam tu. Dia memang penciptaan iblis dengan malaikat ni, iblis tu asing ke Ustaz? Bukan dari kalangan malaikat dah asal dia. Ulang balik, iblis daripada api. Dia keluarga jin lah. Keluarga jin. Dalam surah Al-Baqarah, wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, dan dialah daripada golongan jin dan dia telah melawan kepada arahan Tuhannya. Yang ini berlawanan daripada pemahaman Kristian. Kerana pemahaman Kristian adalah Azazil ataupun the devil itu adalah the fallen angel. Faham? Maknanya dia malaikat. Tetapi kerana dia melawan, maka dia telah fallen angel lah, maknanya telah diturunkan pangkat. Daripada jadi malaikat terus jadi pangkat. Tak, dia tak pernah jadi malaikat. Dia tak pernah jadi malaikat. Dia hanya dibenarkan duduk dengan para malaikat saja.
Kan kerana dah ketinggian ibadah dia, ketinggian ilmu dia, ketinggian jasa dia, maknanya duduk sama-sama malaikat. Apabila malaikat menyerang jin-jin kerana mereka telah buat kerosakan, iblis pun join sama serang jin yang lain. Kan? Kepak dia kena cabut. Itu cerita, itu pemahaman Kristian. Fallen angel. Jadi kerana itu Allah membetulkan pemahaman itu. Tak, kan dalam surah Al-Kahfi disebut wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia itu daripada golongan jin. Kerana saya cerita tekankan benda ni kerana ada juga orang Islam duk fikir macam tu juga. Salah faham kan? Dia confuse nak fikir. Jin Kadang fikir banyak sangat pun tak bagus juga Ustaz. Lalu banyak fikir pun overthinking. Betul. Anyway, kita kena tengok siapa yang suruh, bukan apa yang disuruh. Siapa yang suruh. Ya. Jadi soalan saya tadi tu, kalau ada orang bujang kata arahan kepada malaikat. Jadi apabila iblis tak sujud, tak ada salah, dia bukan malaikat. Arahan itu kepada semua. Apabila Allah beritahu tu, maknanya termasuklah dia kan berada bersama dengan para malaikat. Dia pun kena sujud sekali lah. Contoh perumpamaan macam ni. Kan. Jalan sibuk ni dekat KL ni. Tiba-tiba Agung lalu. Macam mana bunyi? Maknanya je lah. Rider kan. Rider suruh ke tepi. Belakang ada Mak Indon kata. Mak Indon tak ke tepi. Orang Indonesia, dia kata itu arahan kepada orang Malaysia bang. Aku bukan orang Malaysia. Agak-agak selamat ke Indon tu. Tak selamat. Bukan dia tak boleh gunakan alasan aku bukan orang Malaysia, aku Indonesia. Tak, maknanya arahan kepada semua ke tepi tu, semua orang kena ke tepi. Termasuklah juga iblis ini pun dia kena sujud. Dan kerana itu Allah kata dia enggan sujud itu, dia telah melakukan kesalahan. Nampak? Kadang-kadang kita dah lama ni kita adalah berjumpa dengan pemahaman-pemahaman yang Ustaz, tadi rasa Ustaz tak tak apa? Ada tertinggal ayat? Tak dengar. ada Ustaz nak buat penerangan pasal berkenaan dengan perkataan sombong ke tadi? Sombong tu rasa besar lah. Kabarah, besar. Kita rasa kita lebih besar. Iblis tu dia rasa dia besar. Sombong tu maksudnya besar. Dia rasa dia lagi besar daripada orang yang Nabi, dia rasa dia lebih besar daripada Nabi Adam yang baru saja dijadikan. Memang dia pandang rekeh je kepada Nabi Adam. Allah dah bagi tahu awal lah dia nak jadikan khalifah, ayat 30. Ceritanya tu panjang lagi lah. Cerita bila kita baca dalam Al-Quran ni seolah-olah macam cerita jadi terus jadi je. Tak. Bagaimana ceritanya Allah nak jadikan Nabi Adam tu ambil tanah daripada bumi. Para malaikat ambil tanah. Ambil tanah tu bercampur-campur, jenis bercampur, kemudian Allah jadikan di dalam bentuk turab. Lepas tu turab jadi bentuk salsal. Lepas tu jadi bentuk beberapa bentuk. Maknanya dalam bentuk pasu, dalam bentuk pasu kan, salsal. Dalam bentuk pasu tu, bila dalam bentuk pasu tu, maknanya tanah liat, apabila kita dah bentuk dia, kemudian kita keringkan dia dalam bentuk pasu kan. Waktu itu iblis datang. Kan? Iblis datang, dia ketuk-ketuk, kata, apa benda ni? Macam ini benda ni. Dia kutuk. Dia kutuk. Dia hebat. Kan? Dia kan rasa dia lagi hebat daripada dalam surah Al-Araf tanya, kenapa engkau tak mau sujud apabila aku suruh kau sujud? Kan dia kata aku lebih tinggi daripada dia. Dia perasan dia lebih hebat kerana dia dijadikan daripada api. Adam dijadikan daripada tanah. Api duduk kat atas, tanah duduk kat bawah. Jadi dia punya logik akal dia, aku lagi tinggi lah. Memandai dia buat analogi sendiri. Padahal kalau api lawan dengan tanah, maknanya ada api, tanah baling, api akan padam. Tetapi dia gunakan logik akal dia lagi penting, dia lagi hebat, dia lagi besar.
itu maksudnya takbur. Kan? Itu maksudnya sombong. Kerana itu kadang-kadang kita jumpa apabila orang tidak mahu terima kebenaran, juga kita kata dia sombong, kita kata dia takbur. Kan? Kerana contohnya lah, anda tak tahulah anda dah mula berdakwah ataupun tidak. Kan? Kadang-kadang anda berdakwah dengan orang yang awak ajak dia kepada sunnah, awak ajak dia belajar tafsir Quran. Tetapi orang yang anda ajak tu orang yang dah belajar pondok, orang belajar kat universiti, dia tak belajar tafsir Quran lagi. Tapi bila anda ajak dia tolak. Sebab apa? Ya. Dia rasa dia lagi besar, dia rasa dia lagi pandai, dia rasa dia lagi hebat daripada awak. Kan? Betul. Itulah masalah yang menjadi masalah kepada manusia. Kan? Itu yang jadi masalah kepada manusia apabila kita rasa kita ini lebih hebat daripada orang lain. Orang ajak kita, orang nasihat kita. Tetapi kita rasa, siapa kau nak ajak aku? Siapa kau nak dakwah aku? Jadi itu adalah sifat iblis sebenarnya. Kan? Iblis yang rasa dia lebih hebat, dia lebih besar. Kan? Dia sentuh, ada soalan ni, dia sentuh bibir Adam, itu yang berjara, lupa pula siapa cerita. Tak tahu, saya tak pernah dengar. Kan? Macam-macam cerita lah. Ustaz, Baik. tadi Ustaz cakap yang the word istakbara datang daripada the word kabara. Ada lain-lain perkataan tak yang ada campur alif dengan sin menjadikan dia something else? Alif sin tak? Ada lain-lain Banyak perkataan. Istighfar, solat istisqa, istishan, ketam bola bukan? Jadi banyaklah kan. Contoh senang istighfar lah, kita cuba untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat istisqa, kita cuba untuk minta hujan, minta air daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi soalan? Sampai ayat berapa? Ayat 32, ayat apa tadi? 32, 33, 34 sampai ayat 34. Kan? Nanti 35 cerita lain pula. Cerita lain, sambungan cerita. Okey. Kalau tak ada soalan, kita tutup kelas kita. Nanti saya akan buat nota, akan masukkan ke dalam flashcard. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa minggu hadapan, insya-Allah. Okey. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Salama ila liqa.